Bismillah. Bismillah. Dengar ya baca Quran. Bismillah. Bismillah. Pakai ni lah. Saya tak pernah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi pengajian kita pada surah Maryam. Iaitu pada muka surat 308. 308 insyaAllah. Jom kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semua sihat ya? Alhamdulillah. Jadi pertamanya saya ucapkan terima kasih atas jemputan yang diberikan pada hari ini. Pada bulan 9 ni kali pertama kita mengadakan pertemuan. Bulan 8 hari tu last 28 ke 27 macam tu. Sebelum kita cuti merdeka. Jadi bulan 9 ni banyak 25/8. Bulan 9 ni tak nafi, bagi yang bekerja jadi cikgu pun dia rasa, oi seronoknya kerja cikgu ni. Cuti memanjang kan. Tambah pula kalau siapa yang sekarang ni dia kerja guru kafar ke. Guru kafar pun sekarang ni pun taklah cuti, tapi datang sekolah tunjuk muka je. Sebab budak-budak ada ujian tilawah lagi, kemudian lepas ni ada UPKK bagi tahun 5, kemudian sekarang ni hari ni ada PSRA kan. Jadi mungkin yang ada anak-anak belajar 6, insya-Allah
Moga-moga semua anak-anak kita yang mengambil peperiksaan dilapangkan hati, diberikan kecekalan dan juga kemampuan untuk menjawab dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita bertemu lagi, tak lain tak bukan untuk kita membincangkan berkenaan dengan tadabbur surah Maryam. Surah Maryam merupakan surah Makkiyah. Itu base yang kita kena ingat. Sebab apa? Segala penceritaan. Sebab kita kena maklum, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW selain daripada nak memberikan perkara-perkara berkaitan dengan ibadat, syariat, kan? Selain daripada itu, tapi dia secara tak langsung sebenarnya menunjukkan jalan-jalan cerita kepada kita. Bagaimana kehidupan Nabi itu dibimbing dengan Al-Quran. Pelbagai peristiwa. Ada terkadang Allah memberikan wahyunya, memberikan Al-Quran itu, menurunkan Al-Quran bercerita tentang masa lalu. Ada juga bercerita tentang masa depan. Dan ada juga bercerita tentang masa keadaan sekarang waktu itu. Antaranya ketika Nabi SAW berhijrah, dia berhijrah ke Madinah dengan siapa? Seorang-seorang. Nabi berhijrah bersama dengan sahabat dia, iaitu Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi antara yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah menceritakan ketika seorang Nabi bersama dengan sahabatnya, dan sahabatnya tu waktu tu dia tengah ketakutan. Sebab apa? Sebab mereka berdua je duduk di dalam idhuma fil ghar. Mereka berdua sahaja yang duduk di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, maka waktu itu Nabi beritahu kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau takut wahai sahabatku Abu Bakar, kerana sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Benda itu disebutkan dalam Quran. Padahal ketika itu tengah berlaku, perkara itu tengah berlaku, iaitu peristiwa Nabi tengah berhijrah pergi ke Madinah. Jadi apa yang kita boleh faham, bila mana juga dimasukkan dengan Makkiyah ni, bermaksud sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi waktu tu tentangan semakin kuat. Jadi Nabi ini terkadang memerlukan semangat, memerlukan pendorong daripada Allah, daripada Al-Quran. Maka diturunkanlah surah Maryam. Kita ingat, sebab itulah kisah-kisah yang diturunkan itu sebagai penghibur Nabi, sebagai penguat semangat Nabi, sebagai dorongan kepada Nabi untuk terus menyempurnakan, untuk terus menyambung tugas-tugas dakwah. Okey. Baik. Yang kita akan sambung pada pagi ini iaitu ketika mana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ini diberikan gelaran apa? Khalilullah, iaitu kekasih Allah. Satu pengiktirafan yang sangat-sangat hebat. Kita ni awal-awal kahwin dulu kan, awal-awal kahwin dulu kita sebut, kita panggil apa dekat cik abang kita? Panggil apa? Ingat lagi tak? Abang. Contoh ada apa lagi? Sayang. Apa lagi? Abang, sayang. Apa lagi? Ada tak yang pelik-pelik? Apa? Manja. Panggil abang dia manja. Oh. B. Oh. Selalu lelaki yang panggil perempuan baby. Kalau kita panggil lelaki itu baby. Ada kan? Itulah nak menunjukkan kita nak impresskan rasa kasih dan sayang kita. Tapi bayangkan Allah berikan gelaran kepada Ibrahim alaihissalam, Khalilin, kekasih aku. Ada dua Nabi yang diberikan dengan gelaran kekasih, iaitu Nabi Ibrahim dan yang kedua Nabi Muhammad. Gelaran-gelaran yang lain, contoh Nabi Musa alaihissalam, Kalimullah, iaitu dia bercakap direct dengan Allah. Tapi Nabi Ibrahim ni Khalil. Sebab apa Allah sayang dan kasih sangat dengan Nabi Ibrahim ni? Sebab antaranya ujian Nabi Ibrahim ni besar, hebat, sangat-sangat dahsyat. Dan yang kedua, dia ni macam mana seorang kekasih tu dia melakukan perkara yang sesuai dengan kekasih dia, itulah juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Allah suruh buat apa?
dia tak pernah mempersoalkan, dia tak pernah nak bertanya, nak argue apa pun yang Allah suruh. Lainlah dengan kita awal-awal kahwin, cik kan, belum sempat cik abang suruh buat air, dah buat dah abang ni air. Panggil pun panggilan manja kan, Bi lah, Abai lah, apalah semua. Tapi tengok, kasih sayang manusia ni bukan nak kata lah. Lama-lama abang, mula-mula abang, kemudian bang, kan, dah kali Tok Hang, Tok Hang. Dah ada cucu, dah ada anak. Pergi cakap kat Tok Hang tu, jom makan nasi. Kan? Dah jadi masalah pula, anak dah jadi postman. Dulu kita je yang pergi kan. Sekarang ni suami tengah duk basuh motor. Kita tengah masak, dah masak penat-penat. Panggil abang. Abang tu rujuk kepada anak kita yang sulung tu lah. Pergi panggil abah tu. Tu dia pun panggil lah abang. Abah, mak panggil makan. Kau cakap kat mak kau, tunggu kejap. Pergilah. Mak. Ayah cakap tunggu kejap. Ish, tak faham bahasa ke? Kau pergi cakap balik kat ayah kau, jom makan. Anak dia penat. Aduh, macam mana? Abah, ni bukan saya yang cakap, mak yang cakap. Kau tak faham bahasa ke? Pergi, jom makan. Mak kau ni pun tak kerti bahasa ke? Pakat-pakat berlawan. Jadi nak katanya, kasih sayang manusia ni lama-lama dia akan pudar, akan hilang, kan? Sebab itulah terkadang ada yang saya pernah jumpa, ada yang datang mengadu kat masjid. Dia kata, Ustaz, saya bukan apa, saya tahan ni bukan sebab saya sayang dah. Kalau tanya rasa, saya dah tak ada apa dah. Dah rasa tepu dah. Tengok isteri pun tak ada rasa kasih, tak ada rasa sayang. Tapi yang buatkan kadang-kadang saya bertahan juga sebab saya tengok anak-anak. Ada kadang-kadang, kan, kalaulah saya berpisah dengan isteri saya ni, mungkin dia dah tak dapat dah nak panggil ayah, dah tak dapat dah nak panggil mak. Jadi tak apalah Ustaz, bertahan je lah. Tu manusia. Bagi orang yang mungkin diuji dengan masalah rumah tangga, mudah-mudahan Allah kembalikan balik macam mana rasa kasih sayang yang pertama kali itu. Sebab itulah antara tipsnya, dah satu hal kan, jadi pembimbing rumah tangga pula, kan. Antara benda lah, adalah 2-3 orang. Kadang-kadang ada seorang tu dia cakap, dia datang, dia mengadu isteri dia gaduh dengan mak dia, mak mertua. Itu pun dilema juga untuk seorang lelaki, kan. Nak menangkan isteri, mak tu kita kena taat, betul. Jadi kita pun samalah. Kita maksudnya untuk semua. Saya tak pernah lagi, belum lagi lah ada pengalaman jadi mertua ke apa, kan. Anak pun kecil lagi. Tapi macam tu, kita didik isteri kita macam mana. Contoh kalau isteri kita ni lebih sangat tak nak kat kita punya mertua, mertua tu kita lah, mertua dia, kan. Kita tanya dia, awak nak tak nanti bila anak awak dah kahwin, dia ikut je isteri dia, tak nak ikut pun cakap awak, tak boleh lah, saya melahirkan dia, saya yang besarkan dia. Sama lah juga macam mana saya, kan. Mak saya yang besarkan saya, mak saya yang bagi makan saya dan sebagainya. Saya kena taat juga dengan apa yang mak saya suruh. Tapi kadang-kadang mak-mak kita pun ada masalah juga. Duk anggap lagi itu anak kita sampai akhir hayat kita, tak boleh lah juga, kan. Sampai kan nak kena pergi beli tong gas pun call anak. Padahal anak dah duduk jauh, dah kahwin, dah ada beranak pinak dah. Li, ni datang rumah ni, gas habis. Padahal call lah kedai-kedai mana-mana, kan. Sekarang dah ada delivery dan sebagainya. Jadi benda ni kadang-kadang yang dia kata macam tu lah, saya kata tak boleh lah macam tu. Awak kena pastikan isteri awak ni berbaik balik dengan mak awak. Tak boleh. Sebab saya rasa memang isu juga. Bila kahwin memang tak dapat ditolak lah, tak dapat dielakkan. Terkadang ada pergaduhan di antara isteri kita dengan mak kita. Jadi kena pandai-pandai handle lah. Kita kena berlaku adil, berlaku rasional. Macam tu. Okey, baik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, kita berhenti hari itu pada ayat yang ke 46. Kita sama 47 lah.
Kita recap sikit, mungkin ada yang baru kali pertama datang, apa yang jadi ini. Nabi Ibrahim AS dia ni merupakan salah satu contoh tauladan menunjukkan bagaimana seorang anak berbakti, bermuamalah dengan ayahnya yang belum Islam. Ayah dia ni bukan calang-calang orang tau. Ayah dia ni adalah pembuat bagi berhala-berhala yang ada ketika itu. Nabi Ibrahim dia berdakwah tempatnya di Iraq sekarang ni. Jadi boleh kata ayah dia ni orang hebat jugalah, sebab ayah dia yang ditugaskan untuk buat berhala patung-patung besar tu, ayah dia yang buat. Jadi ayah dia kata apa? Qala araghibun anta an alihati. Wahai Ibrahim, dipanggil anak dia Ibrahim. Araghibun ni benci. Okey. Benci yang bersangatan. Tapi kita kena maklum, bahasa Arab ni, araghibun ni dia boleh jadi dua makna. Kalau kita pairkan araghibun fi, tersangat-sangat, bila kita letakkan fi, maksudnya tersangat-sangat suka. Kalau araghibun an, bermaksud tersangat-sangat benci. Itu bezanya. Kalau araghibun fi, tersangat-sangat suka. Araghibun an, tersangat-sangat benci. Jadi dia kata, kenapa engkau benci sangatlah alihati? Okey, alihati ni apa maksudnya? Kalau ilaha bermaksud satu sembahan, macam kita lah, la ilaha illallah, tidak ada apa pun sembahan melainkan kita sembah Allah. Bila alihah bermaksud ramai, banyak. Maksudnya memang dia ni mengaku banyak Tuhan dia ni. Ayah dia kata, ya Ibrahim. Ini sifat semua manusia. Bila marah, kita lah, tambah-tambah kalau marah suami, panggil dia makan, abang jomlah makan, tak datang. Abang jomlah makan. Mana sih orang tua ni tak datang pun. Bang jomlah makan, tak dengar lagi. Muhammad Yusuf bin Ahmad, jom makan. Dia keluarlah nama sekali, cucu cicit semua, Tok Wan semua keluar. Macam inilah juga ayahnya Nabi Ibrahim. Dia marah sangat. Ibrahim dipanggil. Ya Ibrahim, kau ni benci sangat ke dengan Tuhan-Tuhan aku ni? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tak berhenti daripada benci Tuhan-Tuhan aku ni, la arjumannak, aku akan rejam kau. Rejam ni sama juga maksud nak bunuh, nama apa-apa kan. Wahjurni maliya. Hajara, hijrah lah, ataupun maksudnya keluar kau, berambus kau daripada rumah aku ni maliya, untuk tempoh yang lama. Maksudnya aku tak nak tengok ada muka kau, keluar, pergi. Jadi bila dah sampai, kita kena tahu Nabi Ibrahim ni dia sikit-sikit dia mendekati ayah dia. Sikit-sikit dia mendekati ayah dia. Dia panggil apa? Ya abati kan? Ya abati, ya abati. Tapi bila dah kena buah kilah ni, habis dah ni, dia pun keluarlah. Sebab itulah kita sebagai seorang anak ni, kita dilarang untuk keluar daripada rumah mak ayah kita. Walaupun mak ayah kita ni maksudnya kalau kita belum berkahwin ke kan, dilarang keluar tanpa kebenaran mak ayah kita selagi mana kita tidak dihalau. Macam itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni selagi mana ayah dia tak bunyi, dia dakwah je ayah dia. Dakwah ayah dia. Dan bila sampai satu masa, sampai satu tahap, ayah dia halau dia dan ayah dia ugut nak bunuh, barulah dia keluar daripada rumah. Sama juga macam Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai bila dia berdakwah kepada anak dia? Sampai berlaku banjir pun dia dakwah lagi dekat anak dia kan. Dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, dalam Al-Quran saya tak ingat surah apa, bila mana waktu tu Nabi dah naik kapal, dia tengok anak dia waktu tu duduk di atas bukit. Duduk di atas bukit. Dia nampak anak dia dari jauh, dia kemudikan kapal datang dekat dengan anak dia. Dia kata, wahai anakku, jomlah naik. Tak kisahlah kau nak beriman ke tak beriman, naik dulu, nanti aku akan minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kau. Sampai tahap macam tu. Sampai, padahal waktu tu dah azab punya masa dah, tapi dia tak pernah berhenti daripada nak mendoakan, usaha untuk nak dakwah kepada anak dia. Macam itulah juga Nabi Ibrahim. Bila sampai dah satu masa dah kena dah diancam bunuh dah,
barulah dia berhenti daripada duduk di rumah dan keluar daripada rumah. Okey, kata apa Nabi Ibrahim bila mana dia diugut? Qala salam. Qala salam. Dia kata, wahai ayah. Ni kita boleh faham maksud. Nabi Ibrahim waktu ni dia muda lagi, dia tak kahwin lagi. Nabi Ibrahim masih lagi belum kahwin. Nabi Ibrahim ni, dia ni umur dia dikatakan oleh ulama, dia meninggal lebih kurang umur dekat 200 tahun. Umur dia panjang, 200 tahun. Jadi waktu tu dia masih lagi belum berkahwin. Semangat dia masih lagi kuat, umur dia masih muda, tenaga dia masih lagi banyak. Tapi apa yang dikata? Qala salam, wahai ayah, saya takkan, ayah selamat dengan saya. Ayah nak ugut, nak bunuh saya, kalau ikutkan hati saya yang muda ni, boleh je saya pang sekali ayah, ayah dah KO. Kan? Boleh je saya nak herdik balik ayah. Boleh je saya nak maki balik ayah, macam mana ayah maki saya. Tapi jangan risau ayah, qala salam. Ayah mendapat keselamatan atas diri saya. Saya berlepas diri daripada melakukan perkara yang jahat kepada ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi, dan wahai ayah, saya akan mohon, saya berjanji, saya akan mohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa ayah. Innahu kana bi hafiyya. Innahu kana bi hafiyya. Iaitu apa? Kerana sesungguhnya Allah ni sangatlah berlaku baik kepada saya. Jadi saya yakin Allah takkan hilangkan, Allah takkan hiraukan doa saya ni. Tapi boleh tak sebenarnya doakan orang-orang yang tak beriman? Hukumnya ada dua. Pertama, boleh selagi mana dia itu hidup. Mak ayah kita, mungkin ada kawan kita, saudara kita, jiran kita tak beriman, kita doakan mereka. Doakan, ya Allah bagilah hidayah kepada dia, ya Allah. Kan? Akan tetapi kalau dah meninggal, haram kita mendoakan orang yang memang dah sabit, memang dah tahu dah dia ni mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Hatta orang tu kita pernah couple pun, contoh kan, manalah tahu, sebab dulu kerja dekat satu office kan, tiba-tiba adalah berkenan dengan seorang lelaki Cina ni, handsome kan, couple lah dengan dia, tapi disebabkan desakan keluarga, tak boleh lah, cinta pun terputus di tengah jalan. Tapi bila dia dah mati, Allah rindunya aku dekat Mac Michael ni kan, dekat Mac Michael ni, ya Allah bagilah dia, sembuhkanlah dia, ya Allah ringankanlah azabnya. Tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab benda ni pun berlaku kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Iaitu apa? Nabi Muhammad waktu itu siapa? Ayah saudara dia. Ayah saudara dia itu Abu Talib. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak Islam. Dia pun mendoakan, ya Allah, dia menangis-nangis di doa, ya Allah ampunkanlah dosa dia, ya Allah ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Tapi Allah tegur Nabi. Begitu juga dengan Allah tegur Nabi Ibrahim. Dua-dua sama Allah tegur. Tapi Nabi Ibrahim ni dia lain. Kalau Nabi Muhammad selepas meninggal baru dia doa, kemudian barulah Allah tegur. Tapi Nabi Ibrahim ni dia kan dia dah berjanji dengan ayah dia. Dia berjanji, wahai ayah, saya berjanji saya akan terus doakan ayah. Dia doa walaupun dia dah tak jumpa ayah dia, walaupun waktu tu dia dah duduk di Mekah, dia duduk dengan anak dia Ismail, dia doa, tapi sampailah satu masa tu nak kata boleh lagi tu, dia sebab apa? Dia bukan doa, dia doa supaya ayah dia masuk Islam, dia doa supaya ayah dia beriman. Tapi kata Allah dalam surah Fussilat, dalam surah bukan Fussilat, surah Taubah. Dalam surah Taubah ayat 113. Yang pertama tu Allah menegur Nabi Muhammad. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah tegur Nabi Muhammad, kata tidaklah layak bagi seorang nabi ataupun orang-orang mukmin mendoakan orang-orang musyrikin. Kan? Yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun orang itu kaum kerabat kamu, min ba'di ma tabayyana lahum, yang mana telah pun jelas bahawa mereka itu
ashabul jahim. Mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi nak tahu nyata ataupun jelas tak jelas dia penghuni neraka adalah apa? Tengok dia mati macam mana. Dia mati dah masuk Islam, insya-Allah last kali syurga bagi dia. Tapi kalau nampak jelas mati dah mati cara kafir, disemadikan pun cara kafir, jadi haram kita doakan dia. Dan kemudian Allah pun menyebut, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dia kata, Allah kata, dan tidaklah permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu melainkan kerana satu janji yang telah dijanjikan kepada ayah dia. Nampak? Waktu itulah. Jadi Allah nak bagi tahu, mulanya surah ni turun, Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, janganlah engkau doakan kebaikan, keampunan untuk orang yang telah pun mati dalam keadaan tahu dia itu mati dalam keadaan kafir. Dan Allah bagi excuse kepada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni dia doa untuk ayah dia sebab ayah dia masih lagi belum mati. Dan dia telah pun berjanji kepada ayah dia. Dia cakap ni yang kita baca tadi tu. Qala salam, wahai ayah, engkau akan dapat keselamatan daripada aku dan aku berjanji akan sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan berjanji bahawa aku akan tak pernah putus mendoakan keselamatan, keampunan kepada engkau. Kemudian Allah bagi pengiktirafan kepada Nabi Ibrahim. Allah kata, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Tapi sampailah satu masa Allah mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim bahawa ayah engkau ni memang habis minta lah. Tak boleh dah nak patah balik, memang confirm mati pun mati dalam keadaan tidak beriman. Kemudian apa yang Nabi Ibrahim buat? Tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Bila dia tahu, Allah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, kata Ibrahim, sebab Ibrahim ni Khalilullah, dia kekasih Allah. Jadi Allah bagi tahu, wahai Ibrahim, ayah kau ni takkan beriman, dia akan confirm mati masuk neraka, mati tidak beriman. Jadi dia pun tabarra'a min, dia berlepas diri, dia pun start daripada itu, dia berhenti mendoakan ayah dia. Inna Ibrahim la'awwahun halim, dia itu sangatlah lembut hatinya, lagi penyabar. Sebab itulah kita ni bila ada antara orang-orang yang tak beriman, kita sebagai salah satu tanda kita ni ada pandangan rahmat dan kasih kepada orang kafir, maka bila kita ada sifat tu, kita pasti akan mendoakan mereka. Tapi sebaliknya kita hari ini macam mana? Bersikap seolah-olah kita tidak ada rahmat kepada mereka. Dengan cara apa? Lantak kau lah, kau tengok dia duduk sembah Tok Kong dia kan, Tok Pekong dia duduk sembah lah, duduk bunyi-bunyi loceng lah. Bila kita risau, bila kita tengok tu macam okay, tak apa. Ibarat macam kita selesa dengan dia ni dalam keadaan dia nak menuju neraka. Macam kita tak ada rasa simpati, tak ada rasa rahmat. Jadi kena hati-hati. Sebab itulah paling kurang kita doakan, tengok dia, walaupun kita tak sebut pun, apa kau ni tak nak masuk neraka ke? Tak perlu pun. Tapi kalau boleh, dalam hati kita membenci perbuatan dia dan mendoakan dia. Baik. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Dia pun cakap dekat ayah dia, wahai ayah, wa a'tazilukum, maka aku menjauhkan diri aku daripada engkau dan daripada apa yang engkau sembah. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dia kata, dan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ini sambungan daripada apa yang dia kata tu. Dia kata apa? Wahai ayah, jangan risau, aku akan tetap mendoakan engkau. Tapi aku berlepas diri, aku tidak akan mengikuti apa yang engkau buat, wahai ayah. Wa ad'u rabbi, dan aku berdoa kepada Tuhanku, asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Kerana apa? Aku mengharapkan mudah-mudahan Allah ini mendengar dan juga tidak akan, dan mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan Allah makbulkanlah doa aku ni. Itulah maksud dia. Tapi yang menariknya, Nabi Ibrahim ni, dia ni sebenarnya menjadi idola kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya bagi seorang Nabi, setiap Nabi itu ada Nabi yang dijadikan idola baginya, ikutan baginya. Dan ikutan aku adalah abi, ayahku, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni digelar ayah kepada segala para Nabi. Sebab apa? Sebab inilah, iaitu ayat yang kita akan sambung, iaitu فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Dan ketika mana dia pun meninggalkanlah ayahnya itu. Dia ni, Nabi Ibrahim ni, Allah sebut tadi, dia ni sifat dia lemah lembut kan. Dia ni, ya Allah, sayang dekat ayah dia ni, tak boleh nak buat bincang. Kita pun belum tentu kita sayang ayah kita macam mana Nabi Ibrahim sayang ayah dia. Dia sangat-sangat sayang ayah dia. Bahkan punyalah sayang dia ni dekat ayah dia, sehingga kan Nabi cerita dekat sahabat-sahabat bahawa satu hari nanti, dekat hari akhirat nanti, Nabi Ibrahim ni punyalah sayang sampaikan dia berharap ni, wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dia kata, aku haraplah mudah-mudahan dengan doa aku ni aku tak kecewa dengan apa yang aku doa kepada Allah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Abu Hurairah, hadis daripada Bukhari, Nabi kata, satu hari nanti Ibrahim dia akan berjumpa dengan ayah dia. Nabi Ibrahim dia akan berjumpa dengan ayah dia, Azar. Nama ayah dia Azar. Kemudian ayah dia cakap, wahai Ibrahim, ketahuilah bahawa hari ini aku takkan menentang lagi apa yang engkau cakap kepada aku. Tapi boleh tak waktu tu? Nak menyesal ada lagi tak? Tak ada dah. Nak menyesal dah tak ada guna dah, tak ada apa-apa faedah dah. Tapi Nabi Ibrahim ni, dia cakap, itulah ayah, kan aku dah pesan, ikutlah cakap aku. Kemudian lepas dia dengar ayah dia cakap macam tu, dia doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah, wahai Allah, engkau ini pernah berjanji kepada aku bahawa engkau tidak akan pernah mengecewakan aku bila aku berdoa. Nampak tak ni? Dia doa, dia cakap ni kan. Sebab apa? Allah dah janji kat dia. Allah dah janji, wahai Ibrahim, engkau ni dekat akhirat nanti aku takkan pernah memberikan kekecewaan kepada engkau. Kau doalah, nak apa doalah. Aku suruh engkau buat apa semua, buatlah. Ikutlah perintah aku. Aku suruh engkau sembelih anak, engkau sembelih. Sebab apa? Aku berjanji engkau tidak akan pernah kecewa dengan apa yang engkau hajatkan. Jadi dia bawa benda ni, dia kata, ya Allah, engkau kan dah janji dengan aku, engkau takkan kecewakan aku. Jadi ya Allah, hari ni tolonglah sampai dekat hari kiamat nanti, dia punyalah nak supaya ayah dia masuk syurga bersama dengan dia. Tapi Allah kata, sesungguhnya orang yang mensyirikkan aku tidak akan masuk ke dalam syurga. Ya, memang Allah janji, tapi Allah ni ada prinsipnya. Allah dah beritahu dah, apa yang kau nak semua boleh, kecuali orang itu tidak beriman, tak boleh buat apa. Jangan pula kita kata, kayaknya Allah ni tak berkuasa dah, sebab Allah ni dah syirik kepada Allah. Allah kan Allah yang maha berkuasa. Tapi takkanlah nak tukarkan orang tu masuk ke dalam syurga pun tak boleh. Allah ni lemah ke? Tak. Allah berjanji, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Janji Allah yang pertama, orang yang mati syirik kepada Allah, dah nerakalah engkau. Jadi janji-janji yang lain tu tak terpakai dah. Sebab apa? Engkau benda pertama yang Allah suruh pun kau tak buat. Maka disebutkan dalam hadis, Nabi Ibrahim dia sedih, tapi dia terpaksa akur dengan aturan Allah. Dia dah cuba usaha dah tak boleh, buat macam mana? Jadi waktu tu dikatakan oleh Nabi, maka Allah pun membentuklah rupa ayahnya Nabi Ibrahim ni seperti rupa dubok. Dubok tu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu kita ni dubuk. Dubuk apa? Binatang. Kalau bahasa Inggeris hyena. Hyena tu. Dia orang Arab, dekat tanah Arab tu ada dubuk ni. Dia ni kalau kita tengok huduh tau, dia ekor pendek, bentuk muka macam musang tak musang kan. Dia punya badan dia gendut-gendut sikit. Dan dia kalau nak dapatkan makanan, dia kena berkumpulan.
Jadi orang Arab ni, kalau dia bencikan seseorang, dia akan sebut, engkau ni macam domba. Macam domba, sebab dia benci. Rupanya bodoh, tak cantik. Jadi Allah rupakan ayah kepada Nabi Ibrahim tu serupa dubuk ataupun hyena tu, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Bukan rekun. Rekun lain, rekun comel. Bukan, hyena. Dia bunyi tu pun bunyi dia tak macam, kalau kita tengok dia pemangsa kan. Pemangsa ni selalu bunyi kasar lah, tapi dia ni bunyi comel, bunyi nyaring. Saya tak boleh buat lah, tak pandai. Tapi bunyi macam tu lah bunyinya. Dia tak mengaur pun tak ada. Dia kalau free boleh lah check hyena. Hyena. Saya tak pandai sebut macam dubuk lah. Okey. Kemudian falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa ya'qub wa qulna ja'alna nabiyya. Okey, baik. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ni, kita dah maklum, dia ni sayang sangat ayah dia. Dan dia terpaksa dia halau keluar oleh ayah dia. Tapi hasil daripada dia lebihkan lagi menjaga akidah berbanding menjaga keluarga, maka Allah gantikan dia dengan perkara yang lebih besar lagi, iaitu Allah berikan dia nanti, bila mana dia kahwin nanti, Allah jadikan dia mendapat anak yang mana anak-anak dia tu hampir kesemuanya Nabi. Sebab itulah dia diberi gelaran ayah kepada segala Nabi. Dan istimewanya Nabi Ibrahim ni, memang Nabi Ibrahim kahwin dapat anak namanya Nabi Ishaq. Okey, Nabi Ismail dia, tapi nanti kita akan tengok kenapa Allah sebut wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Kenapa Allah sebut dan diberikan dan kami pun menganugerahkan. Wahaba. Wahaba ni sama juga macam hibah, pemberian. Kan hibah kan pemberian. Allah dengan sifat Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Allah memberikan Ishaq. Kenapa Allah sebut Allah bagi Ishaq? Kenapa Allah tak sebut Allah bagi Nabi Ismail? Padahal anak Nabi Ibrahim ni dua. Anak pertama Nabi Ismail, anak kedua Nabi Ishaq. Sebab apa Allah sebut Nabi Ishaq, Allah tak sebut Nabi Ismail? Kerana Allah nak bagi tahu, Nabi Ibrahim ni dapat dua anak. Tapi anak yang semuanya, anak yang mana anak lepas anak, cucu dan lepas cucu cicit, semua tu tak terputus, semua tu terus jadi Nabi, adalah daripada Nabi Ishaq. Dan jalur keturunan tu daripada nak katakan bahawa Allah menggantikan perkara yang lebih baik kepada Nabi Ibrahim, iaitu berturutan semua jadi Nabi. Nak menyedapkan hati Nabi, iaitu, ya Allah, ayah aku ni orang kafir, tapi jangan risau wahai Ibrahim, engkau akan dapat anak engkau tu Nabi, cucu engkau tu Nabi, cicit engkau tu Nabi. Maksudnya dia memang berterusan, tak ada terputus susul jalur tu. Iaitu siapa? Nabi Ishaq, anaknya kepada anak di antara perkahwinan Nabi Ibrahim dengan siapa? Siti Sarah. Dapat Nabi Ishaq. Nabi Ishaq kahwin dapat Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kahwin dapat Nabi Yusuf. Ni susul jalur yang memang direct Allah bagi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, berterusan, tak ada terputus langsung. Dapat menjadi Nabi. Tengok betapa besarnya ganjaran Allah. Allah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dia bersedih dengan ayah dia yang tak masuk Islam, tapi Allah gantikan dengan Allah bagi kemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Semua anak dia, bukanlah semua anak dia, kalau anak dia semualah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, tapi terus jatuh cucu dia pula jadi Nabi, cicitnya pula pun jadi Nabi, berterusan. Itu kemuliaan yang Allah bagi kepada seorang hamba Allah, seorang Nabi dan Rasul, yang bila mana dia tinggalkan satu perkara itu kerana Allah, Allah gantikan. Macam itulah juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tinggalkan Mekah kerana diusir, berat hati dia. Dia sayang sangat dengan Mekah. Kubur mak dia ada kat situ, kan?
Kemudian kubur isteri dia pun ada kat situ. Dia sayang nak tinggalkan Mekah. Tapi asbab dia berhijrah pergi meninggalkan Mekah, Allah gandakan, Allah besarkan lagi dunia Islam. Ramai lagi orang yang memeluk Islam kerana penghijrahan Nabi. Begitu juga dengan pemuda Ashabul Kahfi. Kita tengok mereka ni meninggalkan tempat duduk mereka. Mereka meninggalkan tempat duduk mereka. Kan orang-orang Ashabul Kahfi ni mereka duduk di satu kawasan di Jordan ketika itu. Mereka tinggalkan tempat mereka. Lari ke mana? Pergi ke gua. Kan dalam surah Kahfi ayat berapa saya tak ingat. Wa iz ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah. Sama juga ni. Nabi Ibrahim falamma ya'tazalahum, ketika mana Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Sama juga macam orang Kahfi ni, pemuda Kahfi ni. Wa iz ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah. Mereka pergi meninggalkan tempat mereka. Kerana apa? Kerana tak nak jaga akidah. Dan kemudian Allah bagi rahmat kepada mereka apa? Iaitu fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati. Allah bagi rahmat kepada mereka dengan cara apa? Pertama, Allah panjangkan umur mereka. Kemudian ini kehebatan orang pemuda Kahfi ini, iaitu walaupun mereka tidur, tapi tidur mereka itu dianggap ibadah kepada Allah. Allah jaga mereka. Bayangkan kalau tengok yang dikatakan tempat gua tu ada dekat Jordan, saya ingat saya. Mereka tunjuk ada di dekat situ, walaupun gua tertutup, tapi ada Allah jadikan satu lubang cahaya. Sebab itulah tubuh mereka, jasad mereka ni kekal elok walaupun tidur ratusan tahun. Sebab apa? Allah balikkan. Bila mana waktu siang Allah balikkan bagi kena juga cahaya matahari supaya tubuh mereka sentiasa elok terjaga, tak berada dalam kawasan gelap selama-lamanya. Sebab apa? Sebab kita ni memang kalau kita duduk dekat tempat gelap lama kan, tiba-tiba kita kena paksa pergi tempat yang bercahaya, boleh buta mata salah satunya. Badan kita ni akan jadi susah nak menerima. Bila kena matahari kali pertama tu, ibarat macam kita ni allergic dengan matahari. Sebab itulah yang berlaku kepada ni orang-orang yang dipenjara oleh Bashar Assad. Orang-orang Syria ni, mereka duduk dekat penjara bawah tanah ni lama. Jadi ada yang dikatakan bila pembebasan orang-orang banduan ketika itu, bila dikeluarkan mereka laju sangat keluar, ialah seronok kan, dapat keluar penjara. Bila kena cahaya, ada yang sampai buta sebab direct terus kena. Itu antaranya yang diceritakan. Jadi nak katakan memang Allah jaga tubuh orang-orang yang berada di dalam gua itu. Jadi macam itulah juga kita. Bila kita ni usaha untuk tinggalkan satu-satu perkara kerana Allah, yakinlah, percayalah Allah akan gantikan dengan lebih baik. Macam contohlah kan, macam saya sebut tadi, punyalah bercinta dengan lelaki Cina tu kan, tapi tak boleh, haram. Bukan boleh bercinta, boleh nak menjalin hubungan, tapi kena pastikan akhir tu dia jadi orang Islam lah, kahwin dengan kita. Tapi sebab dia berkeras tak nak masuk Islam, sedih tak? Sedih lah kita kan. Dah barulah berangan, dapat anak mata sepet kan, seronok lah nanti. Tengok-tengok berkawan dengan kita, nak kata cinta, tapi bila suruh kahwin, suruh masuk Islam, suruh potong, tak nak kan. Takut nak potong semata-mata tak nak masuk Islam, tak nak kahwin dengan kita. Kita sedih, tapi kita yakin, ya Allah, janganlah sebab ni aku, kerana kalaulah dengan sebab aku tak kahwin dengan dia ni kerana aku nak menjaga akidah aku, kau tolonglah aku ya Allah. Mudah-mudahan Allah bagi jalan keluar yang lebih besar, yang lebih baik kepada kita. Jangan main tuan-tuan perempuan dengan akidah kita ni. Kalau boleh jaga sebaik-baiknya. Hanya kerana kita nakkan habuan dunia, kita sanggup menggadaikan akidah, sangat-sangat tak berbaloi. Sangat-sangat tak berbaloi. Sebab tu baru ni ada orang artis Melayu kita kahwin dengan orang Inggeris dekat Bali, dekat Indonesia. Jadi orang bersoal, dia ni kahwin cara apa ni, Islam ke tak Islam? Saya tak kenal nama dia, tapi orang bersoal kan. Allah alam, kalaulah dia kahwin dengan cara ataupun
bagaimana Islam anjurkan, alhamdulillah, maksudnya laki ni tu kena masuk Islam lah. Tapi faham lah, walaupun Indonesia, Bali ni tempat Buddha ramai tau. Bali Hindu kan, kuasa Hindu Bali ni, temple banyak. Allah alam. Jadi kalau lah dia menjaga akidah, yelah dia tutup aurat tak tutup aurat tu hal dia lah, tapi bila bab nikah kahwin ni, kalau lah dia sanggup ikut macam mana perkahwinan laki dia tu, sebab laki dia tu orang Kristian. Wallahu na'udzubillah min zalik lah. Mudah-mudahan. Itu juga macam kita, apa lagi? Contoh kita, saya ada seorang jiran saya tu, dia datang, dia kata, "Ustaz, saya ni dapat job baru." Dia ni interior designer. Dia buat ID, sambil-sambil tu pula dia buat design bangunan, landscape bangunan. Dia dapat job, token dia ataupun ketua dia bagi untuk nak bina gereja, ada satu dekat Selangor, buat gereja. Kita macam mana Ustaz, apa hukum ni? Saya pun tanya dengan yang pakar, katanya tak boleh lah. Walaupun kita, sebab kita membenarkan, walaupun kita bukan letak batu-bata, tapi kita itulah menggalakkan, kita buat structure untuk nak buat rumah yang menyekutukan Allah, rumah ibadat kan. Jadi saya kata sepatutnya tak boleh lah. Saya kata cuba dulu, berapa orang ada yang boleh buat design ni kan. Kalau dia seorang dan dia wajib buat, saya kata sebaiknya awak cakap dulu, bincang dulu, kata tak, saya tak boleh, ambil lah, hire lah orang luar. Supaya, sebab yelah rezeki tu dia wajib cari kan, hire orang luar kalau boleh. Kalau tak boleh, bismillah, tawakkaltu ala Allah, berhenti je. Saya cakap gitu kan, InsyaAllah Allah bagi berlipat kali ganda. Tapi dia pun kata okey, tak apa, dia cuba kan. Tapi lah kali dia kata tak apa, dia slow talk dengan dia punya bos dia kata tak apa, dia bagi orang lain buat. Okey lah. Tapi nak kata apa, kita kena ada display kita kena jaga. Kau benda-benda lain mungkin kita boleh bertoleransi, tapi bab akidah kita, kalaulah melibatkan akidah, kita kena firm dengan kita punya pegangan. Kalau nak berhenti kerja, berhentilah. Kalau contoh tiba-tiba suami kita, wallahualam, na'udzubillah, tiba-tiba dia murtad, dia ajak kita murtad juga, firm kita, sayang macam mana pun, benda ni tidak kekal akan bawa kita ke syurga. Sebab itulah dalam surah Al-Mujadalah, ayat yang terakhir, Allah sebut, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Allah kata sesungguhnya kamu akan mendapati tidak akan bersama orang yang beriman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada Allah, walau kanu aba'ahum, walaupun dia ni ayah kamu ataupun mak ayah kamu ataupun orang-orang yang terdekat dengan kamu. Kisah ni berlaku kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni adalah salah seorang sahabat Nabi. Dia ni waktu perang Badar, Nabi surah ni turun nak beritahu tentang dia. Waktu perang Badar, dia ni Abu Ubaidah ni salah seorang yang dijanjikan syurga. Asyara mubasyarah. So 10 orang yang dijanjikan syurga. Tapi waktu perang Badar, sahabat-sahabat tengok dia ni macam, selalunya perang semangat lah kan, tapi dia macam dia perang, lepas tu dia tengok keliling, dia lari belakang. Dia perang, dia tengok keliling, lari belakang. Sebabnya dia perang, dia tahu waktu tu ayah dia ikut perang juga. Ayah dia ikut perang juga, tapi ayah dia bukan berperang dengan dia. Ayah dia berperang untuk melawan dia. Ayah dia. Dan ayah dia pun cari dia. Dia sayang dekat ayah dia. Dia tak nak bertentang mata, bertemu pedang dengan pedang dengan ayah dia. Jadi dia sekejap-kejap dia pergi depan, dia tengok keliling, dia nampak ayah dia, dia lari ke belakang. Bukan sebab dia takut nak mati, bukan. Tapi dia tak sampai hati nak melawan dengan ayah dia awal tu. Tapi last sekali, bila dia buat macam tu, tak boleh buat apa juga. Ayah dia memang nak sangat bunuh dia. Kita terkadang, yelah, kita kena, bukanlah nak memahami, tapi kita faham naluri ayah ni ataupun mak ni. Macam tu lah ibaratnya, walaupun benda tu benda salah, tapi kita nak
faham apa yang dia rasa waktu tu kan. Walaupun Allah tak bagi hidayah kat dia, tapi bayangkanlah dia besarkan anak dia kan, dah besar elok, tiba-tiba ayah dia, anak dia tu tak ikut macam mana dia anuti kan. Jadi mestilah marah kan. Walaupun memang betul dia pada jalan yang salah, pihak yang salah, tapi perasaan dia tu marah lah. Jadi dia nak bunuh lah anak dia ni. Kau tak ikut nenek moyang kita punya ajaran. Dia carilah. Tapi bila dah cari-cari, tak boleh buat apa. Abu Bairah pun dah tersekat. Sudah, tak boleh lari lah. Memang ayah dia cari sampai lubang cacing. Tiba-tiba berjumpa bertentang mata. Terpaksalah berlawan. Dia pun berlawan dalam hati, dalam keadaan hati dia tak nak. Tapi terpaksa lawan. Dan ayah dia pun mati. Dia rasa sedih, rasa bersalah. Tapi ayat ini menggembirakan balik hati dia. Ulaika hizbullah, iaitu orang yang sanggup membunuh keluarga mereka kerana nak menegakkan agama Islam. Itulah hizbullah, pendukung-pendukung bagi agama Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mendukung agama Allah ini, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi kita kena firm dalam satu-satu tempat, iaitu akidah. Soal akidah kita kena tegas. Janganlah kita sanggup menggadaikan akidah kerana duniawi semata-mata. Contoh kalau kita tengok tempat kerja tu, berlakunya perkara-perkara yang mungkar, yang haram, dan kita dipaksa untuk terlibat, kalau boleh kita elakkan. Ada yang tanya, ustaz boleh tak ni istiqarah dulu? Tak. Istiqarah ni adalah untuk perkara yang baik kedua-duanya. Istiqarah ni adalah kita sangsi nak pilih mana satu antara dua ataupun tiga pilihan, yang mana tiga-tiga tu bukan perkara maksiat. Tapi kalau contoh perkara-perkara tu satu tu maksiat, dua tu tak maksiat, haram kita buat istiqarah. Tak boleh. Bismillah, tinggal yang maksiat, pergi yang bukan maksiat. Apa-apa contohlah, kerja ke. Jadi timbul pula isu, macam mana pula kerja kat tempat yang menyajikan haram. Ada ulama' dua pendapat. Pertama, sebab bukan kita kerja dekat kilang dia, kita kerja dekat kedai, umumnya tu kedai runcit, umumnya tu kedai yang memberikan banyak perkara yang halal, tapi ada satu tempat tu je, satu tu je yang haram. Jadi kita ambil kepada umum tempat kita bekerja tu, boleh. Tapi pendapat kedua memang kata tak boleh. Walaupun sekali pun. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang yang buat arak, orang yang hantar arak, orang yang menghidangkan arak, orang yang menyimpan arak, ada 7 golongan. Nabi kata semua tu masuk neraka. Walaupun dia pemandu lori, saya bawa lori je, tiba-tiba saya bawa lori je, tapi bawa lori kepada kilang arak, tak boleh, haram. Tapi ulama' yang kemudian kata boleh, tapi kena benci akan perkara itu. Sebab kita tak nafi. Kan kadang-kadang sedih, kesian tengok anak-anak Melayu kita, tengok yelah tengah susun arak kan. Susun tu kalau dia beriman, dia boleh. Ulama' kita kalau waktu susun tu pun, kita kalau ada pekerja yang bukan Islam, kita wajib suruh mereka yang susun. Tapi kalau cashier tak boleh buat apa lah. Dan kalau cashier, yelah dia beli makanan-makanan lain, terselit arak, terpaksa. Tapi perkara tu dibenci oleh Allah. Kalau boleh, janganlah berterusan. Buat. Itulah. Okay, baik, sikit lagi kita sambung, kita habiskan kisah Nabi Ibrahim ni. Wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Jelas, iaitu dan ketika mana Ibrahim telah pun menjauhkan diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah selain daripada Allah, kami menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yaqub, dan masing-masing kami mengangkat mereka menjadi nabi, dan kami menganugerahkan kepada mereka sebahagian daripada rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka sebutan dan pertuturan yang tinggi di kalangan umat manusia. Ini rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, iaitu pertama, Allah jadikan daripada susur galur Nabi Ibrahim ni ramai daripada mereka menjadi para nabi dan rasul, dan kami jadikan lisana sidqin aliyya, kami jadikan mereka ini
keseluruhan keluarga Nabi Ibrahim itu sendiri lisana sidqin, iaitu nama mereka itu disebut-sebut sebagai orang yang benar, adiyah, di kalangan umat manusia. Dan apa yang Allah beritahu ni benar-benar terjadi kepada kita pada zaman sekarang, iaitu apa? Nabi Ibrahim ini tak pernah henti disebut namanya di dalam solat, iaitu kita selawat pada tahiyat akhir kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Siapa boleh bagi maksud dia apa? Cepat. Betul. Saya dengar tu sejahtera tu, betul lah tu. Betul lah tu. Allahumma salli ala Muhammad, wahai Allah, berilah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga ali ni apa? Sayyidina Ali ke? Keluarga. Iaitu sebab itulah kita berikan salam kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad. Dan kena maklum, keluarga yang dikatakan, yang kita doa supaya kita bagi salam sejahtera kepada keluarga Nabi Muhammad ni, bukan semua orang yang mengikut ajaran dan didikan daripada Nabi Muhammad. Sebab apa? Tak nafi ada orang yang silsilah dia ni memang ahli bait. Geng Syiah tu betapa ramai mereka tu ahli bait sebenarnya. Susu galuh daripada Sayyidina Ali, daripada Hasan dan Husain. Tapi mereka kufur kepada Allah. Jadi tak terpakai doa dan salam kita dalam solat itu, tak terpakai untuk mereka. Itu kena maklum. Jadi orang yang beriman, masih lagi beriman sahaja dan mati dalam keadaan beriman, itulah yang disebutkan oleh Allah dan yang tersebut dalam doa kita, iaitu salam dan sejahtera keluarga Nabi Muhammad. Semuanya. Wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan keberkatan, berikanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala. Kama ni apa maksud dia? Seperti mana, sebagaimana ya Allah engkau memberikan barakah kepada Ibrahim dan juga seluruh keluarga Nabi Ibrahim. Itulah apa yang kita baca setiap kali solat tu. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, lisana sidqin aliyah, akan menjadi buah mulut sampailah bila-bila. Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah kelebihan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Sangat-sangat hebat Nabi Ibrahim ni. Sebab itulah kita ni antara yang mungkin Nabi Muhammad ni betapa dia sayang dan dia mengidolakan Nabi Ibrahim, sampaikan satu tahap apa? Nama anak dia pun Nabi. Dia letakkan nama Ibrahim. Anak-anak Nabi ada berapa orang? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Maksud? Okey. Masya Allah. Hebat. Betul. Kita tahu, tapi bila orang buat lagu tu lagi senang ingat kan. Saya selalu dengar apa anak saya yang masuk pasti tu kan, balik-balik duk nyanyi kan, tapi mula tak faham apa dia nyanyi ni kan. Bila dah dengar balik, oh anak-anak Nabi kan. Betul. Dan salah seorangnya Nabi dia letakkan nama Ibrahim. Anak yang dengan siapa ni Ibrahim ni? Dengan Khadijah ke? Tak. Dengan Maryam Qibtiyah. Nabi Muhammad ni dia ada seorang hamba yang dijadikan isteri. Asalnya dia hadiahkan hamba daripada Raja Mesir waktu tu, dia hadiahkan kepada Nabi. Maka Nabi ambil dia, Nabi jadikan isteri. Dapatlah seorang anak Nabi Ibrahim. Tapi meninggal muda. Nabi Muhammad kita ni, anak lelaki ni semua meninggal muda, meninggal kecil. Salah satu hikmahnya kerana apa? Kerana Allah ni dia tak nak supaya masyarakat ni taksub.
Kadang-kadang bila seorang ayah tu Nabi, seorang anak tu, orang akan anggap kata dia ni mungkin menjadi Nabi. Tapi Allah tutup. Allah katakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Sesungguhnya Nabi Muhammad ni tidaklah mempunyai anak-anak daripada kalangan lelaki daripada kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia ni adalah penutup bagi sekalian Nabi. Sebab apa? Takut-takut kalau dapat anak lelaki membesar, beranak pinak, takut-takut orang akan, oh ni mungkin penerus kepada Nabi. Dia pun Nabi lah tak? Yang menunjukkan bahawa Nabi ni tidak akan ada pula Nabi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Yang ada, dia ada cucu dia kan, daripada kalangan lelaki. Dan ada seorang sahabat tu juga, dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Nabi, namakan anak aku ni boleh? Dia kata, sammuhu Ibrahim, namakan dia Ibrahim. Sebab Nabi ni sangat mengidolakan Nabi Ibrahim. Kalau siapa tanya, wahai Nabi, bagi nama anak boleh? Ada yang Nabi namakan orang lain, tapi antara yang pernah Nabi namakan Ibrahim. Jadi kita pun kadang-kadang susah payah fikir kan. Tanya isteri setuju. Tanya ayah tak setuju pula kan. Kemudian bila dah setuju, nak ayah dengan isteri dah setuju, dibawa nama tu dekat ustaz kata, maksud ni tak baik pula dah kan, pening kita nak ambil nama. Jadi susah kan. Nabi buhlah nama Ibrahim pun boleh. Buh nama Ibrahim. Saya pun insya-Allah kalau rezekikan anak, naklah juga ada terselit kalau sempat ada nama Ibrahim juga kalau boleh kan. Seorang tu dah Yusuf, yang kedua Nuh, mana tahu ada rezeki kan, Ibrahim pula. Sejak awal cari nama anak. Ya, sebab betul. Sebab bila dengar kita tadabbur ni, kita tengok Nabi Ibrahim ni pun bukan calang-calang. Itu pertama. Dan Nabi Muhammad pun dia sangat suka, sangat mengidolakan Nabi Ibrahim. Jadi apa salahnya kalau kita pun terselit juga, kita ikut saranan Nabi. Nabi namakan nama anak dia Ibrahim, kita pun ikut sunnah jugalah. Itu pun sunnah juga tu. Pun nama anak Ibrahim. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Kita berhenti awal sikit hari ni, iaitu pada ayat yang ke-50. Sebab ayat yang 51 dia masuk kisah Nabi lain pula. Jadi tamatlah kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ni dia wafat di mana? Dia wafat di Palestin. Jauh Nabi Ibrahim berhijrah. Iraq, tempat duduk Nabi Ibrahim, kena halau, dia pun keluar bawa diri duduk di Palestin. Dan bila duduk di Palestin, kahwin dengan Siti Sarah, dapat, waktu itu tak dapat anak lagi kan. Kemudian kahwin pula Siti Sarah, kata kahwin lah seorang lagi, aku ni mungkin dah mandul, tak boleh kahwin, tak boleh dapat anak. Kahwin dengan Siti Hajar, kahwin dapat anak kan. Siti Sarah yang asal tu mendorong kan untuk kahwin supaya dapat anak, iri hati pula. Di samping iri hati itu juga memang perintah Allah juga, bukan dia. Sebab kadang-kadang ada mulut-mulut jahat kata, amboi Nabi Ibrahim ni ikut pak turut, ikut sangat cakap isteri tak suka, terus halau, terus buang anak dengan isteri nombor 2. Tak, itu perintah Allah tau. Di samping memang kata Siti Sarah dia ada sikit iri hati. Siapa tak iri hati kan? Boleh berlakon kan. Bayanglah kahwin, kemudian tak apa abang kahwin dah satu lagi, demi nak dapat anak. Kahwin dapat anak, kita je tak dapat anak lagi. Iri hati lah kan, sedih lah kan. Jadi memang perintah Allah juga Allah suruh letak, bila dah mengandung, tinggalkan dekat kat mana? Padang pasir kat mana? Yelah, tempat tu sekarang nama apa? Kat Mekah. Dulu tempat tu orang tak tahu pun, tak ada apa pun. Dulu padang pasir tandus. Dia, sebab tu lah Mekah ni kalau hujan banjir, sebab dia kawasan dikelilingi bukit kan. Kalau kita tengok kat Mekah kan, keliling tu bukit, jadi dia macam cerun macam tu tau. Sebab tu kalau hujan kejap aja banjir. Bayangkan, itu pun dah memang Saudi buat pengaliran yang dah habis baik dah tu. Tapi kalau hujan banjir. Yalah, sebab dia orang bukan lalu hujan kan. Jadi sekali hujan memang air daripada bukit tu semua turun. Tinggal ke Mekah, kemudian balik pula ke Palestin waktu tu. Jauh dia merantau.
Tapi dia meninggal pun dekat Palestin lah. Dia meninggal dekat Palestin. Dia tak meninggal, dia meninggal dekat Palestin, dan dia tak disimpan di Mekah, walaupun dia ada masa dia duduk dengan anak dia dekat Mekah kan. Siapa anak dia? Ismail. Dia sebab tu dia walaupun dia kahwin, dia jenguk kejap-kejap dia anak dia. Dia pergi ke Nabi Ismail, tengok kejap, buat Kaabah apa dan sebagainya, dia balik pula ke Palestin, duduk dengan keluarga dia yang seorang lagi tu, iaitu Nabi Ishaq kan. Dan dia meninggal di Palestin. Sekarang kubur dia ada dekat Hebron sekarang ni, dekat kawasan tu Palestin, tapi sekarang dah Israel dah ambil alih lah. Dekat situ waktu tu macam mana sahabat boleh tahu kata situ makam Nabi Ibrahim? Ketika mana Sayyidina Umar dia tawan Palestin kan, dia mengambil Palestin, kemudian barulah orang-orang Yahudi bagi tahu sini kuburnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Umar jadikan tu masjid. Bila jadi masjid, berlaku perang salib pula. Jadi orang-orang Kristian ni jadikan tu gereja pula. Sebab Nabi Ibrahim ni satu-satunya Nabi yang semua agama mengakui mereka ni. Islam mengakui lah, Yahudi pun mengakui Nabi Ibrahim, Kristian pun mengakui Nabi Ibrahim. Jadi kalau sekarang ni kemudian bila dah perang salib, orang Kristian jadikan tu gereja, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik kan, ambil balik Palestin, jadi balik masjid. Kemudian sekarang ni bila dah Israel pecah masuk merampas tanah Palestin, dia jadikan pula tu sebagai kuil, sinagog, bagi kuil Yahudi. Tapi sebabkan tu kawasan Palestin juga, mereka jadikan separuh kuil, separuh masjid. Separuh kuil, separuh masjid. Tapi sekarang tak boleh lah, dah perang kawasan tu, bahaya dah nak pergi. Tapi ada dekat Hebron sekarang ni. Wallahu a'lam. Saya kira setakat itu dulu kongsian dapat saya bawakan kepada semua. Mudah-mudahan kita lebih lagi memahami apa yang diberitakan oleh Allah SWT. Dan insyaAllah pertemuan akan datang, kita akan tengok, iaitu Allah menceritakan tentang Nabi Musa Kalimullah. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh. Takkan gambar ramai-ramai ke apa? Boleh.